Kuih badak, kuih keria. Yang badak tu ketua. Okey. Pergi ke sekolah kena berdiri, akak kena sedar diri. Budak Ikmal takut katak, rindu Habibti tak? Pergi ke kampung mencari teratak, takkan tidak. Jalan-jalan tersepak suria, nak duit raya? Pergi ke bukit jumpa biri-biri, carilah sendiri. Jalan-jalan ke Tasik Cini, hilang dah pantun dia tahi. Ya Allah dik, mesejnya berjalan macam buruk laju dik. Buah pelang pula. Buah pelam, buah mana tadinya hilang. Buah pelam, buah pinang, bila nak bertunang? Pergi ke sekolah, belajar mewarna. InsyaAllah kalau dah jodoh tak ke mana. Bunga-bunga dalam peti, siapa yang ada dalam hati? Pergi berdagang mengguna pedati, of course lah, Habibti lah dalam hati. Buat paranormal nampak sosok, kita balik besok. Habibti Nazrah di dalam hati, rasa macam nak mati. Manusia dibenci kerana sifat keji. Nanti Habibti datang bawa lengan 3 kg. Setiap kali berjumpa, berdebarnya hati. Kalau Allah pertemukan, jumpalah nanti. Kenapa tiba-tiba pincap aku? Terus ceria untuk kita aja. Boleh je. Letak duit dalam saku. Budak nikang, aku siku. Lagu Raya Fazura, Raya Pumpang-Pumpang. Akak nikang, aku sepak kang. Raya Pumpang-Pumpang, sembang-sembang, Raya Pumpang-Pumpang. Kadang-kadang nak bercakap macam nak cakap sayang tu macam. Sebab tu bila akak-akak semua datang waktu meet and greet, peluk-peluk dengan dia, saya tengok je macam that looks suspicious. What was that? Ni kenapa tiba-tiba ramai orang pula? Ni keluar, kenapa ramai orang? Jadinya saya tak. Tapi apa-apa pun, apa-apa pun ni kemana cakap. Akak ni tak kerti tidur ke? Tak kerti tidur?